favorite dia. Ampera Raya. Ampera Raya in the house. Dia makan nasi padang. Yes. Ampera Raya dekat Sajak. Kedua tu. Ni apa? Tunjang tunjang. Ni set dia, set nasi, set limat dapat dengan tunjang. Lepas tu ni ayam pop. Apa dia? The famous one ayam pop. Ini ayam kampung cili hijau. Ayam kampung cili hijau. Ayam pop tu set dengan nasi. And then the famous one, the all-time favorite, keropok canggih. So set ni dia datang dengan air, akan ada air pure ice. Sila kita letak Ampera Raya. Ini favorite dia, nasi padang. Ya Allah. Sedap. Dia datang ke satu mata nak ni ya. Mata-mata. Okay, mak makan. Guys, korang kena datang sini, sumpah sedap gila tu. Itu waiter dia. Lepas tu korang, sementara korang basuh baju, korang boleh makan kat sini. Di BKL, kita nak pergi BKL, bukan nak beli buku sangat. Nak vibes dia. Nak beli makanan. Nak beli makanan, nak beli vibes dia. Kak. Antara satu buku. Sekarang tengah tunggu Grab. Mana Grab ni? Sebab aku punya rambut juga. Lagi 2 minit nak sampai. Okay. Next station, Stadium Kaca. Being a puppy to be like this. Wapa Astagfirullah. Kipas. Okay. Di mana kipas dia suka saya? Korang nak dengar muzik? Korang dengar tak ni? Kenapa? Tak tahu. Boleh tak? Pakai kereta tidak. Ini yang betul tak dari sini tu dia ikut rekod Chow dia juga kan? Sebelum kita teruskan kamu. Ni. Sampai. Girl. Wow. Boleh. Dan dalam versi Braille untuk manfaat kami golongan kurang upaya penglihatan. Dan kami, saya bersama Asal legend. Reto. Namun saya hilang penglihatan, tetapi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat datang ke Ruang Acara. Untuk anda semua, sekarang sedang berlangsungnya majlis temu mesra bersama dengan penulis thriller. Curang lagi. Kembalikan rasa intro. Akan saya raikan Legendary. kepada muslim sebekal dengan serta mengajikan kepada anda beberapa perkara istimewa yang mana kalau anda dapat lihat di paparan kita berikan kepada Wow. Siapa yang hari tu yang tahun 2 tahun lepas tu kan? Cantik tu. Nanti lah beli. Mana kat tahu? Esaf.
Okey, kita ambil satu. Dapat jumpa teman. Oh, jelas. Ada store tak? Baca oh. Yang best lah. Kita belilah satu kan? Beli satu. Kalau dia minat, baca. Sebab dia macam best kan? Oh, dia apa? Tak. Oh, laju-laju boleh ni. Kenapa dia macam tu? Macam tu ke? Putih kuat sikit. Apa? Dia nice. Hijau dia. Sana tu. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Jadilah orang yang tak berguna supaya jadi siapa boleh guna. Nice. Tangkapan sofa shop. Buku ni and many more to go. Ice cream ring. Kalau tu dia nak begini kan? Faham kan? Ada pastry kat sini. What a ni nice sih. Tengok. Ni yang ini berapa? 3,500. Wah, ini lawa. Lawa tu macam di istana. Kasut. Macam kasut kat sini. Lagi ada lipstick adik. Ha? Dia. Jom. Siapa yang nak beli? Boleh contact nombor tu. Tiga. Semua bangun tu. Saya bangga tidak nak beli. Saya bangga. Kecil-kecil tu. Bye bye. Bye bye.
Oh, gambar orang. Alamak, boleh kat sini? Lewat. Okey, cakap dia. Betul lah. Mak dia orang tu tahu ni. Mana bisa berdua banyak bercakap? Dia bukan kawan ni. Okey, kita sekarang berada di Dewan Tunjuk di Facebook di Rumah PBB di PKL 2026. Tahun ini adalah kami berada di dua lokasi, satu di arah timur dan satu lagi di arah sempat. Jadi yang mana berkelakar mengatur dia bersih yang juga di arah sempat. Lambat. Tapi tadi kalau kat sini orang tengok. Tak biasa. Awak dikira, jom masuk dulu tengok dulu kalau ada jom masuk tengok kita akan melabuhkan kita jatirai dalam masa terdekat. Sementara kami masih buka terus masuk terus kita nak bagi 20% off. Jangan tunggu lama-lama. Yang mana dapat pembelian kami ucapkan terima kasih dan selamat membaca. 20% off. Harga tutup kedai, kita dah nak tutup kedai. Harga tutup. Guys, after PBK KL makan ikan mie kari, egg Thai. Dekat mana ni? Dekat Oriental Coffee. Oriental Coffee. Raja bintang. Okay, sekarang kita dah pukul 10.48 malam. Nampaklah kita dah 10.48 malam. Finally dah sampai rumah. Dah balik. Okay, so sekarang kita nak buat PBA KL haul. Tring, tring. So tadi target dia kosong je. Sebab dia kata datang PBA KL ni dia nak vibe-vibe je. Yes. Dia tak nak beli buku pun. Okay, 2 tahun lepas pun vibe juga. Last 150 je. Macam tu je. Okay. So saya target nak beli satu je. Satu. Tiba-tiba Saya 4. Total damage 100 plus. Dia tak sampai lah 150. 108 ikut. Saya pula okey lagi lah. 2 je. Lebih daripada 1. Okay, so buku pertama yang kita memang target nak beli. Tada! Tome Empire 4. Saya memang kumpul buku Tome. Semua fiction dia saya ada. Fiction, non-fiction dia tak complete lah. Tapi ada yang ada. Lepas tu buku yang kedua yang orang kata ni blind buying. Ni tak tahulah. Tak tahu best ke tak. Tapi masa melawat booth tu, booth ni kot. Saya tak tahu booth dia. Dia tanya nak cari buku genre apa. Lepas tu kita cakap genre thriller. Sebab saya memang baca buku thriller atau misteri. So dia suggest buku ni. Hush. No. Dia kata buku ni pasal mental health. Dia kata dia ada explain all the mental issue, mental health. Okay. 2 saja. Kita teruskan. Saya ada 4 je, lagi 1. Bos Mama 1. Rindu Awak 100%. Zul Arifin. Ni buku cerita lama. Cumanya sebab takut nak beli buku baru, takut tak best. Jadi takut tak worth it dengan duit. Jadi kita beli yang adalah, tapi lepas tu 2 drama kot. Lagi 2 tak ni Meet Me at the Bookstore. Ni English, fully English. Tapi penulis Melayu kot. Betul lah, Khairun Atika. So first time I try, penulis dia okey lah. Dia tengah apa? Saya sini memang last minute pergi kat situ.
Rindu yang terlarang. RM18 je tu. Harga sebenar 25. So dia ada 80% lah katanya. Itu saja. Kalau perasan kita orang punya genre sangat berbeza. Saya tak boleh baca novel dia and vice versa. Cerita tu tak boleh baca begitu. Sebab genre sangat So betul berbeza. kita beli ni. Komik. Komik Untuk by Fatihah. Mafi Wan. Ini untuk si kecil tu. Tak tahulah, harapnya dibaca lah ya. Dia Kita kata dah dia- belikan buku untuk dia. Hari Dia ni nak dibaca komik. lah ya. Oh, betul Baca dapat ni. tak? Oh, kak ada. Oh, ni pernah ada buku lah. Oh, no. Ni ambil lah Fatihah tak nak ni kak. Ya, dapat ni. Tahu tu untuk ni benar. Nampak ke? Macam tu. Okay. Jangan tepi lah. Nampak tak? Penanda buku bentuk love. Yeah. Tu juga. And then postcard chop ni. Cantik. Ini adalah orang kata layering stamping. Okay, tapi kita kena belilah postcard ni. Postcard ni bukan percuma. Berapa ringgit yang ni? RM5. Ini RM5 dekat Bird Grade ni RM5 satu. So 2 RM10. Untuk layering stamping ni dia macam empat chop yang berbeza, yang bila kita combine all the chop at macam one space macam ni, akan jadi shape bentuk macam ni. Cantik. Sama kat ni. Tapi ni RM3. Yang ni kita orang buat sendiri. Yang ni kita buat sendiri. Dia memang stamp tu dah ada nombor 1, 2, 3, 4. So kita cap. Dan dapatlah. Cantik gila. Dengan belakang ni dapat macam stamp. And then dekat mana? Ni dekat Dewan Bahasa Pustaka pun ada. Yang ni lagi RM3. Satu ni RM3. Ni pun, tapi ni orang tu lah yang buat staff tu yang chopkan untuk dapat shape. Untuk dapatkan full complete picture macam ni. Oh, lepas tu And then tadi dekat mana? Karangkara. Karya Bestari tadi. Dia ada minta follow dia punya IG. And then kan kita main yang wheel tu. Yang wheel tu dapat hadiah. ni saya punya. Ya. Ini Saya Tip. dapat bookmark. bookmark. And saya dapat misteri. Kita tak tahu buku apa ni. Jom. Kita buka sekarang. Apa dia? Buku dia. Rasanya buku Cerita. Oh, masak ke? Kau dah kata masakan. Mampus nampaknya. variasi cupcake. Dia suruh Dia kakak suruh buat kita cupcake. bakery. Oh patutlah ada cupcake kat sebelah dia tadi. Kenapa dia buat? Kau ingat apa dia buat terus buat? Tak tahulah, tapi dia macam konsep cupcake kot. Dia cupcake tapi Cupcake, berbagai ya? bagai buku. Mula-mula tadi teka macam buku Islamik lah kot. Sebab kat situ kan ada juga buku Islamik. Ada bentuk-bentuk elbow. Kena buat apa ni? Buat lah. Kena buat. Kena Ni Di bakery. jalan raya, what is this? Ni sarang tu. Maksudnya dia sama tapi bentuk-bentuk lain. Ya. Bentuk Weh kelakar. Tapi saya dapat bookmark Dia punya best untuk bookmark. satu. Dia excited je kita orang ada lah. Tang. Ni sumpah lah seminit punya tu. Sebab kita orang terfikir sebenarnya nak bawa jurnal sendiri, nak pergi kumpul stamp sebab kan memang trend kan orang pergi sana kumpul stamp kan. Tapi dah sampai tu tengok orang sistem macam alamak tak bawa jurnal macam tu. Lepas tu kita orang pun macam pergi masa Iman, jalan-jalan dekat Iman, kita nampak ni. Kita dah nampak buku nota kecil ni yang dia dalam dia memang kertas kosong je, macam tak ada, bukan jenis yang ada garis-garis tu. Kita pun decide macam beli terus sebab ni satu buku ni RM3. So kita orang beli dua terus. Banyak gila. Banyak gila. Chop. So tak tahu lah bukan start kedai lah ada tapi kebanyakannya memang chop tu free. Chop tu free je. So kebanyakan memang ramai gila dia buat buku nota. So kita Yeah. orang nampak je kita orang macam beratur. Tapi tak semua lah. So kita orang dah terlambat sebenarnya. Lagi satu sebab buku kecil je kan. Jadi yang macam yang saiz kecil-kecil ni dapatlah. Banyak juga.
Banyak juga sebenarnya. Banyak. Ada yang besar tau, ada yang jadi saiz besar tu tak dapat. Patutnya dekat pintu masuk pun dia tak boleh satu macam PBKL kan. Lawa tu. Malu-malu. Kalau buat macam tu best tu. itu. Saya rasa paling chop yang paling macam kreatif dan pelbagai Biblio. Tengok ini, mungkin dia orang punya logo kot ni Ada buku, ada macam Biblio. Lepas tu, Biblio ada 3. Tapi sebenarnya dia tak dekat dah hari last kan? Dah habis dah. Hari Dah last. 10 hari dah. 10 hari kita. Hari ni hari ke-10. Terus pergi last. So tadi pun rushing gila. Dia macam nak tutup. Kita orang dah cuak atau chop je. Kita chop laju-laju. Tapi okey lah. Main chop-chop Tapi je. ramai gila chop. Ramai gila yang bawa chop. Ada yang macam memang pergi ikut chop je kot. Tahu lah kan. Yang ni pula NJFR ni. Saya tahu lah dia ni famous juga dia ni. As pelukis macam kartunis orang kata. Dia punya macam kartunis. Saya ni nampak tak? Nice. How to unsubscribe Unsubscribe adult food. After So dia punya favourite chop. Macam mana kita tak nak jadi adult? Tak nak jadi adult. Tolong How lah. to unsubscribe? Ini satu. Ini dari mana? Dari mana dia? Karya seni ke? Tak tahu ada satu buku tu yang memang muka cantik. Tapi ni lawa juga ni sebenarnya. So itu saja. Terus pergi semua. Like Memang lalu semualah. semua. Jadi best lah. Kita orang pergi kat karya seni, buku karang craft, mangosteen. Yang famous je. So okay best. Tapi mungkin hari ni last day kot. So dia tak too crowded. Betul okay lah. Serius sebab sebelum ni pernah pergi. Memang crowded gila yang macam ni ada susah. Okay. Itu saja perbicaraan kita. Kita dah nak rehat, tidur. Bye-bye. Thank you for watching. If you're watching this sampai habis, thank you for watching. Bye-bye.